A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesemua kita di dalam perlindungan, rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di samping tidak juga kita lupakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin pada hari ini, walaupun sudah termeterai perjanjian damai katanya, Barat panggil dia perjanjian damai, di antara Hamas dan juga Israel, tetapi sebenarnya ia bukanlah perjanjian damai, ia hanyalah gencatan senjata sahaja. Maknanya Israel janji tak nak tembak dah, pun begitu dia tembak juga. Selepas sign dia tembak berpuluh-puluh orang lagi. Jadi dia dahsyat lah. Maknanya mereka ini dia kira macam Fir'aun pada zaman inilah. Maknanya apa sahaja, kalau kita kira balik berpuluh, 47 ke 50 gencatan senjata dia langgar perjanjian. Dia janji dia tak mau, dia tembak, lepas tu dia senang je. Dia cakap macam mana? Hamas tembak dulu, itulah kaki belit ni bahaya juga. Kalau ada nampak budak-budak belit ni, kita kena betulkan dia daripada awal. Begitulah tuan-tuan, apabila kita fikirkan saudara-saudara kita yang berada di Palestin pada hari ini, kita tak boleh nak bayang, dalam tempoh 2 tahun ni, daripada 2023 sampai 2025 ini, kita tak boleh bayang ada orang yang lebih susah hidup dia di dunia selain daripada orang Palestin, Kalau ada orang yang duduk di tengah hutan Amazon di Brazil itu pun, dia tak susah macam tu, sebab dia boleh pergi cari makanan, tak ada siapa halang dia. Dia boleh pergi memancing, memburu, tangkap burung. Dia nak, mungkin ada hari ada makan, mungkin ada hari tak ada makan, tapi dia happy, orang yang duduk dalam hutan tu, Berbeza dengan orang Palestin, makannya selama 2 tahun ini makanan tak ada, ada dekat pintu Rafah, tak boleh masuk, ditekan, dihalang, nak berjalan tak boleh, berjalan dia tolak, sepanjang 2 tahun ni dia tolak dia orang ni daripada atas utara Gaza, tolak sampai ke bawah, tolak sampai ke laut tu, kumpul dekat situ, sebab dia nak minta Mesir buka pintu tu supaya keluar semua tu. Dia nak halau secara berjemaah, tanah tu dia nak claim, tapi dia orang tak keluar, Mesir pun tak buka pintu tu. Jadi mereka ini sebenarnya belum lagi hidup dengan kebebasan tu, belum bebas lagi. Mereka masih lagi di bawah cengkaman. Cuma kalau dulu cengkaman tu rapat, mungkin cengkaman lepas ni dia ke belakang sikit, tetapi masih lagi dicengkam di bawah Israel. Jadi kita pun tak boleh fikir orang yang lebih susah daripada orang Palestin ni, Siapa yang hidup susah macam ni pada zaman ni? Tak ada, Tetapi susah-susah di dunia ni pun tuan-tuan, di dunia ni susah pun, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, dengan sanad yang sahih, hadis qudsi, yakni cerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi cerita tentang perkataan Allah, Allah Subhanahu wa taala cerita kepada Nabi cerita kepada kita, yu'ta bi ashaddin nasi kana bala'an fid dunya min ahlil jannah. Dibawa datang seorang manusia yang paling dahsyat sekali bala dia dekat dunia. Allah Taala bawa mari esok pada hari kiamat, yang paling dahsyat, tetapi dia ni di kalangan ahli syurga. Allah Taala bawa esok di akhirat. Lalu Allah kata, fayaqulu, Allah kata, isbiruhu sibghatan fil jannah. Celup dia ni satu celupan di dalam syurga. Celup ni kita mungkin boleh faham, masuk sekejap dalam syurga, macam tu lah. Celup sekejap dia ni dalam syurga. Orang yang paling susah sekali hidup dalam dunia ni,
Lalu apabila dibawa keluar, dibawa keluar, lepas dicelup tu, sebab celup sekejap kan, jadi bila tarik dia keluar, lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada orang ni tadi, hal ra'aita bu'san qat, pernah tak engkau ini tengok kesusahan ataupun kau rasa kesusahan, apa-apa bentuk kesusahan selama ni? Lalu kata orang tu, la wa'izzati, tidak, demi keperkasaan kau ya Allah, aku tak pernah rasa ataupun tak pernah tengok sebarang kesusahan. Itulah kesusahan dunia. Apabila dicelup je sekali dalam syurga, keluar tu dah tak rasa. Pernah susah ke dulu kan, macam kita kan, dulu macam kita aksiden dulu, ada aksiden tapi lupa dah luka dekat mana, kita dah tak perasan dah kan, belah kanan ke belah kiri kan. Jadi demikianlah kesusahan di dunia apabila dicelup di dalam syurga kan, terlupa langsung, pernah susah ke? Tak pernah susah. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala bawa orang yang paling senang sekali dalam dunia ni. Jadi kita boleh jangka orang yang paling senang dalam dunia ni mungkin hidup dia bukan zaman dulu lah, makan zaman sekarang lah kan, paling senang. Nak apa pun telefon, tolong settle ya tuan-tuan. Jadi begitulah orang yang paling senang sekali Allah Ta'ala bawa dia di akhirat esok, lalu celup dia di dalam satu celupan di dalam neraka kan, neraka. Jadi apabila dibawa keluar, ditanya, adakah engkau pernah merasa apa-apa kesenangan? Orang tu kata, aku tak pernah rasa apa-apa kesenangan. Jadi itulah kehidupan di akhirat, yang mana ia jauh lebih susah daripada apa yang kita hadapi di dunia ini. Pun begitu, kita sentiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestin supaya mereka itu dapat kebebasan, kesenangan apa yang kita rasa pada hari ini. Sebab tu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah, baik di dunia, wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun baik juga, wa qina azabannar. Jangan kita doa, aku kalau nak rasa baik di akhirat esok, aku ke dunia ni teruk pun tak apa. Tak, kita doa kedua-duanya baik. Jadi ada orang ni dia rasa macam dia lebih daripada Nabi kan, dia cakap tak apa, biarlah aku doa, ya Allah bagi aku susah kat dunia, janji aku senang dekat akhirat. Tak kan, Nabi kata doa lah baik di dunia, baik juga di akhirat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi kita patah balik kitab kita Al-Muwatta pada hari ini. Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Muwatta yang sampai kepada kita ini bukan tulisan Imam Malik itu sendiri, tetapi tulisan anak murid Imam Malik. Imam Malik, tapi sumber mereka adalah Imam Malik itulah. Imam Malik riwayatkan kepada anak murid dia. Baik, hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam ini, hadis yang terakhir kita belajar adalah, apa tajuk dia tadi? Bab ma jaa fi zikrillahi ta'ala. Tajuk yang terakhir kita belajar adalah bab berkaitan dengan zikrullahi ta'ala. Dan pada bulan lepas kita belajar dua hadis, dua saja. Hadis yang pertama daripada Mu'adz bin Jabal, yang mana Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, tidak ada suatu amalan pun anak Adam ini yang lebih membebaskan dia daripada azab Allah daripada zikrullah. Itu hadis 538 yang kita baca. Tak ada amalan yang lebih daripada zikrullah. Kalau kita rasa, ya Allah jagalah aku daripada azab neraka, jadi apa amalan dia nak elak daripada azab neraka? Hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal ini, dia kata zikrullah, zikrullah kan. Zikrullah itu menyebut dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan zikir ini adalah amalan hati. Ia bukan hanya semata-mata amalan lidah. Bila kita sebut, maknanya kita ingatkan Allah. Kita ingatkan Allah, bukanlah kita sambil-sambil main game tu, subhanallah, subhanallah, main kan, main Facebook, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita tak ada, kita tak ingat Allah waktu tu. Ia memerlukan konsentrasi, concentrate. Dia kena concentrate lah. Maknanya kita duduk tapi kita ingat Allah kan. Baik, hadis yang kedua kita belajar adalah berkaitan dengan
apabila sahabat di belakang Nabi SAW, Rasulullah i'tidal, Rasulullah baca apa? Sami'allahu liman hamidah, kan? Ini pun satu juga, sami'allah, bukan sami Allah. Sami Allah, kan orang ingat sami Allah, bukan sami'a. Sami'allah, kan? Sami'a, mendengar, mendengar Allah. Sami'allahu liman hamidah. Lalu sahabat di belakang ini baca Rabbana walakal hamdu, itulah bacaan dia. Tetapi ada seorang sahabat tambah lagi, dia baca hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jadi ada 4, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, dia baca, kan? Jadi itu juga termasuk di dalam bab zikrullah ni tadi, kan? Lalu Nabi kata, siapa yang duk sebut tu tadi, kan? Aku tak pernah ajar pun, tiba-tiba dia sebut, kan? Lalu kata, ana ya Rasulullah, aku. Lalu Nabi kata, aku melihat 30 lebih malaikat yang berlumba-lumba nak tulis. Yang mana yang lebih cepat untuk tulis pahala orang ni, kan? Banyaknya pahala tu, berlumba-lumba dia orang tulis. Jadi menunjukkan sebutan yang sedikit, pahalanya banyak, kan? Banyak, kan? Cumanya hadis ini kita sebut juga dulu orang-orang yang suka buat bid'ah, kan? Sahabat boleh tambah-tambah perkataan, kan? Tak, itu ada Nabi waktu tu. Jadi Nabi okey lah, kita tambah, tak ada Nabi, kan? Macam mana orang nak tahu betul ke salah ke? Waktu tu dia tambah tu ada Nabi. Dan lafaz ni saya sebut juga pada minggu lepas, bulan lepas, lafaz ini bukanlah lafaz yang direka oleh sahabat pun. Ia adalah lafaz yang Nabi baca pun. Apabila selesai orang angkat makanan, Nabi dah selesai makan, Nabi sebut Alhamdulillah, kan? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Itu lepas orang angkat makanan kat Nabi, dah selesai makan, angkat makanan, Nabi Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Jadi bukanlah itu lafaz yang sahabat tu pandai-pandai pun. Ia sebenarnya datang juga daripada Nabi SAW. Mungkin dia confused dah, kan? Duk makan, selalu makan sebut, tiba-tiba sami Allah pun dia pun macam ingat sebut benda yang sama, kan? Okey. Jadi itu dua hadis yang telah kita baca pada bulan lepas. Baik, jadi kita masuk bab yang baru pada bulan ini, bab ma jaa fid du'a. Bab yang menceritakan, bab yang datang ini berkaitan dengan doa. Doa. Baik, hadis yang ke-541. Tuan-tuan, kalau sama dengan tuan-tuan tak apalah, tapi tengok tajuk tu lah. Tajuk tu mungkin sama, bab yang berkaitan yang datang ini berkaitan dengan doa. Jadi hadis yang 541, haddatsani Yahya. Haddatsani Yahya, menceritakan aku oleh Yahya. Yahya ini siapa? Yahya Al-Laitsi, anak murid Imam Malik. So orang yang riwayat hadis ni dia ambil daripada Yahya. Yahya ambil daripada siapa? An Malik, daripada Imam Malik. Yahya Al-Laitsi ambil daripada Imam Malik. Imam Malik ambil daripada siapa? Imam Malik ambil daripada An Abi Zinad. Abi Zinad. Abi Zinad ni siapa? Abi Zinad adalah tabi'in. Imam Malik bawah lagi, tabi'in. Imam Malik ambil daripada Abi Zinad, tabi'in. Abi Zinad adalah orang yang alim di Madinah, faqihul Madinah dia punya gelaran, orang yang alim. Dia ada kelas dia di Masjid Nabi tu, orang alim di Madinah. Dan dia juga adalah perawi fiqh, yang riwayatkan, kalau dia riwayat ramai orang ambil daripada Abi Zinad ni tadi, perawi, dia panggil siqatu ar-rawi. Dia juga anak murid. Apabila tabi'in, Abi Zinad ni maksudnya dia adalah anak murid kepada sahabat radhiyallahu anhu. Siapa guru Abi Zinad? Antaranya adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Cuma dia mungkin tak ambil banyak lah, sebab Abi Zinad ni dia lahir je waktu tu umur Ibn Abbas, sahabat Nabi, umur Ibnu Abbas dah 65. Abi Zinad ni baru lahir, kan? Okey. Jadi tapi dia sempatlah dengan Ibnu Abbas tu. Selain daripada itu, dia juga sempat dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik kita tahu umur dia panjang. Sebab Nabi SAW doakan dia, Allah
akthir malahu wa waladahu. Anas bin Malik ni dia ada harta yang banyak dan juga anak yang banyak. Nabi doa untuk dia, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Jadi Abi Zinad ni sempat juga dengan Anas bin Malik dan juga Abdullah bin Umar. Jadi ini adalah dia panggil tabaqat yang ketiga, tabi'in. Imam Malik ni dia dah tabaqat keempat ataupun kelima dah. So first Nabi dengan sahabat, tabaqat kedua tabi'in, ketiga tabi'in, tabi'in. Jadi itu adalah Abi Zinad yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik ni juga dia tak akan ambil riwayat ini melainkan daripada orang-orang yang thiqah sahaja. Okey. Daripada Al-A'raj, Abi Zinad ambil daripada siapa? Abi Zinad ambil daripada Al-A'raj. Al-A'raj juga tabi'in. Tabi'in juga. Nama dia Abdul Rahman bin Hurmus Al-A'raj. Siapa dia? Dia anak murid kepada Ibnu Abbas. Tetapi guru dia yang utama adalah Abu Hurairah. Al-A'raj ni guru dia adalah Abu Hurairah. Al-A'raj ni tuan-tuan, ini gelaran dia. Nama dia Abdul Rahman bin Hurmus Al-A'raj. Al-A'raj ni orang gelar dia Al-A'raj. Al-A'raj maksud dia tempang. Kalau kita nampak orang tu jalan tempang, orang panggil dia Al-A'raj kan, tempang kan. Orang tu sakit lutut kan, gitu. Okey. Tetapi yang hebat Al-A'raj, si tempang ni tadi, dia bukan sahaja alim di dalam hadis. Bila dia anak murid kepada Abu Hurairah, maksudnya dia alim hadis. Dia juga alim dari segi ilmu qiraat yang tadi. Qiraat. Kita tahu qiraat ini ada 10 bacaan qiraat yang top. Nama-nama ni semuanya ambil daripada Nabi. Cuma nama-nama jalan ni, Hafs an Asim, daripada Nafi', daripada Ibn Katsir, semua ni, ini adalah nama orang-orang yang menguasai dia. Tetapi semuanya ambil daripada Nabi. Al-A'raj ni tadi, dia mahir juga dalam ilmu qiraat ni tadi. Qiraat Qiraat ni susah tuan-tuan. Maksudnya dia pertama kena hafal Quran dululah. Lepas tu baru dia boleh bacaan yang pelbagai tadi tu. Jalan bacaan yang pertama macam ni, jalan bacaan yang kedua macam ni. Itu yang tuan-tuan dengar. Maliki Yaumiddin, kadang-kadang jadi Maliki Yaumiddin. Bacaan Fatihah itu dua-dua datang daripada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yang ni, yang ayat ketiga tu ada yang baca Maliki Yaumiddin dan ada juga bacaan Maliki Yaumiddin. Jadi dia kena mahir betul lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Ya, ada sirat, ada zirat kan. Jadi itu bacaan yang susah juga sebenarnya. Jadi Al-A'raj ni tadi kita nak cerita, dia juga mahir di dalam ilmu qiraat. Qiraat kita panggil dia qurra', orang yang baca. Dia juga pakar di dalam bahasa Arab. Pakar dalam bahasa Arab ni bukan semua pakar bahasa Arab tu kan. Arab bukan semua, sebab bahasa Arab yang disusun ini dia memerlukan orang mengaji. Dia tak boleh kau bercakap Arab hari kau rasa kau pandai bahasa Arab. Tak. Dia kena mengaji. Kan dia ada kaedah dia. Jadi Al-A'raj ni juga adalah anak murid kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Orang yang mengaji bahasa Arab akan tahu nama ni, Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa dia? Antara orang yang pertama yang dia hidup, maksudnya dia ni karier dia paling berkembang pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib melihat orang tak boleh baca Quran, jadi kena letak baris kan. Dulu Al-Quran ni bahasa Arab ni titik pun tak ada. Titik pun tak ada kan. Macam mana nak baca sin ke shin kan? Orang Arab akan tahu sin ke shin berdasarkan maksud dia. Dia boleh tahu ini sin ke shin kan. Ini ta ke sa, orang boleh tahu kan. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali adalah orang yang bubuh titik, bubuh baris dalam antara yang start lah. Lepas tu disambung lah. Tapi ini adalah founder kepada bubuh titik, bubuh baris dalam Al-Quran ni. Ini sumbangan dia kan. Yang ni kita tak tahulah kan. Nabi kata siapa buat satu kebaikan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang start buat benda baik, dia dapat pahala, dan dapat pahala orang yang beramal dengan dia. Dia bubuh baris untuk Al-Quran tu. Berapa ramai orang tak reti bahasa Arab boleh baca Quran sebab
Sebab dia Abul Aswad Ad-Du'ali ni tadi kan, jadi pahala dia Masya Allah kan, Masya Allah kan. Okey, jadi dia adalah pakar. Nak cerita Al-A'raj si tempang ni tadi adalah pakar di dalam bidang-bidang tu tadi. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah, jadi guru dia yang utama adalah Al-A'raj ni tadi adalah Abu Hurairah. Dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun. Bagi setiap nabi ada doa. Ada satu doa, da'watun min satu doa. Ada berapa orang nabi? Nabi ada 124,000 lebih orang. 124,000 nabi. Yang kita tahu nama dia 25 itulah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kita tahu tu Nabi dan Rasul tu 25. Selain daripada tu kita tahu juga macam Nabi Syith, ada riwayat Nabi-Nabi yang lain, Nabi Daniel kan, Nabi Daniel kita tahu. Itu tak banyaklah kita tahu, senang cerita kan. Setiap kaum ada Allah Ta'ala hantar kepada dia. Jadi Nabi ni ada 124,000 Nabi kan? Ramai. Tapi Nabi cakap, Nabi SAW beritahu setiap Nabi itu ada satu doa, yad'u biha, yang dia berdoa dengannya. Maksudnya satu doa tu kat sini maksud dia doa yang mustajab. Kalau doa yang ni mesti dapat. Setiap Nabi akan dapat benda ni. Dan para Nabi akan berdoa dengannya. Dia akan minta satu benda dengannya. Dan Nabi kata, fa'uridu an akhtabi'a. Nabi SAW kata, aku mahu simpan doa aku itu tadi, da'wati, syafa'atan li ummati fil akhirah. Supaya doa ni tadi aku simpan nak bawa hari akhirat. Supaya aku dapat bagi syafaat umat aku di hari akhirat nanti. Okey, demikian Nabi SAW. Otaknya hanya berfikir bagaimana nak selamatkan kita. Jadi orang kata Nabi ni, kalau orang-orang kafir, maknanya dia akan tuduh Nabi ni nak bawa satu ajaran lah, nak kuasa lah, gila perempuan lah. Tak kan, dia kahwin ramai, gila perempuan kan, suka hati dia. Nabi hanya berfikir untuk bagaimana dia orang ni nak selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang seterusnya 542 saya baca dulu sebab sama. Haddatsana Ibnu Syihab daripada Abi Salamah bin Abdurrahman daripada Abi Hurairah juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin da'wah, sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada satu doa, fa uridu insyaallah an akhtabi'a da'wati, dan aku mahu sekiranya Allah mahu, sekiranya Allah izinkan, aku dapat simpan aku punya doa ini, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk menjadi syafaat untuk umat aku pada hari kiamat. Akhirat maksud dia apa tuan-tuan? Hari akhirat, hari kiamat. Akhirat kemudian, akhirat tu later, hari yang later. Walal akhiratu khairum laka minal ula, kan? Akhirah tu kemudian, hari yang kemudian. Jadi kita punya hari kemudian tu bukan hari tua. Orang Islam hari kemudian dia bukan hari tua, kan? Kita simpanlah duit ini untuk hari kemudian, bukan? Hari kemudian kita jauh lagi, kan? Pada hari akhirat. Hari kiamat pula apa tuan-tuan? Kiamat apa? Kiamat hari kita dibangkitkan. Kiamat. Kita beriman bahawa kita semua akan dibangkitkan. Orang kafir tanya, macam mana kau nak bangkitkan semua mayat dah jadi debu ni, macam mana? Kan? Allah Ta'ala kata, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu untuk bagi sama balik jari-jari dia, kan? Macam mana Allah Ta'ala nak bangkitkan ni? Dah jadi debu, dah jadi tulang, dah hancur. Allah kata kami boleh bagi sama balik dengan hujung jari dia. Banana tu, pisang tu, banana tu datang daripada kata Arab tu banana, banana, kan? Orang kata kan banana, kan? Banana. Dan kita ayat itu mukjizat apa tuan-tuan? Baru kita tahu setiap hujung-hujung jari kita ni tak sama. Sebab tu kita ada kalau nak masuk kerja thumbprint, kan? Ni sebab jari kita tak sama. Allah Ta'ala bagi sama balik macam tu. Okey, jadi hari kiamat maksud dia hari kita dibangkitkan. Okey, yang apa saya nak cakap tadi? Nabi SAW nak simpan doa dia untuk jadi syafaat. Syafaat ni apa tuan-tuan?
Syafaat ni nak tolong lah. Syafaat basically yang saya sebut dulu, syafaat ni macam kabel. Kabel kita tak akan dapat, tapi dia tolong kita dapat. Itu syafaat. Nabi nak simpan doa dia supaya boleh tolong mana-mana yang tak tertolong ni tadi. Okey, jadi apa tadi? Okey. Jadi sebab kita tahu banyak hadis yang kita dah cerita pun sampaikan pada hari akhirat, pada hari kiamat esok, apabila kita semua dibangkitkan, sebelum kita ditimbang semua, sesudah kita ditimbang esok, ada yang masuk neraka dan ada yang masuk syurga. Yang masuk neraka ni Nabi minta keluarkan dia. Nabi minta kepada Allah. Allah Ta'ala kata is'al yu'ta, sal yu'ta, minta engkau akan diberi. Nabi kata, ya Allah, siapa yang ada sedikit misqala habbatin, ada sedikit iman dalam hati dia, keluarkan dia daripada api neraka. Allah Ta'ala keluarkan. Sampai last kali Nabi kata, lepas tu Nabi datang balik, siapa yang ada ni, keluarkan ya Allah, keluarkan. Sampai last kali, siapa yang pernah sebut la ilaha illallah, itu pun cukup. Sepanjang hidup dia tu tak buat apa, tapi dia pernah sebut la ilaha illallah, yang tu pun bawa keluar sampai itu Nabi SAW minta dengan Allah, doa ni simpan nak selamatkan kesemua kita daripada umat dia, kesemua kita ini daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah hadis bab maja'a fi du'a. Jadi dia start hadis ini dengan doa Nabi SAW. Bila start dia hadis tentang doa Imam Malik, dia start dengan yang ni. Doa Nabi itu macam mana, level dia lain. Okey. Baik, baru kita nak masuk hadis yang seterusnya. 543. Tadi 542, ni 543. Cuma hadis 543 ni tuan-tuan, hadis ini kalau ikut pengumpul, pentahqiq kitab ni, dia kata hadis ini dhaif. Dhaif. Sebab apa? Jalan riwayat itu terhenti pada tabi'in. Kita tahu Nabi, siapa yang jumpa dengan Nabi? Sahabat. So, siapa yang ambil dengan Nabi tu kita kena tahu siapa yang ambil dengan Nabi. Sahabat, mungkin Abu Hurairah, dia jumpa Nabi, dia ambil daripada Nabi. Siapa orang yang bawah, dia ambil daripada Abu Hurairah pula. Hadis ni tadi, dia daripada tabi'in, dia tak lalu sahabat, dia terus lompat kepada Nabi. Macam ada yang dalam riwayat itu tak diberitahu siapa. Jadi hadis ini dihukum dhaif, dipanggil mursal. Hadis ini mursal. Mursal maksudnya di dalam kategori dhaif. Tetapi saya baca juga sebab dia di dalam doa. Doa. So bila doa boleh baca. Kita boleh beramal sebab dia doa, dia bukanlah satu syariat ke apa, bukan. Dia doa. Kan? Kita tengok doa dia. Haddatsani an Malik. Imam Malik ambil daripada anak murid dia kata, aku menceritakan aku daripada Imam Malik. Imam Malik ambil daripada siapa? Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id adalah tabi'in. Tetapi dia ni bukan tabi'in biasa-biasa, dia adalah alim dan dia adalah mufti Madinah pada zaman dia. Yahya bin Sa'id ni. Imam Malik ambil daripada dia terus kepada Nabi. Sedangkan dia adalah tabi'in sahaja. Macam mana dia boleh terus ambil daripada Nabi? Cuma macam tak diberitahu dia ambil daripada siapa. Jadi dia bila majhul, tak tahu siapa, dia jadi dhaif. Baik. Annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fa yaqul. Bahawa sampai kepada Yahya bin Sa'id ni tadi, dia kata telah sampai kepada dia bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan perkataan ini, fayaqulu, lalu dia kata, Allahumma faliqal isbah wa ja'ilal layli sakana wasyamsi wal qamari husbana iqdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr wa amti'ni bisam'i wa basari wa quwwati fi sabilik. Baik. So, bagian yang pertama di dalam hadis ini, Allahumma faliqal isbah wa ja'ilal layli sakana wasyamsi wal qamara husbana, diambil daripada Al-Quran.
Ayat ini diambil daripada surah Al-An'am. Allah Ta'ala sebut faliqul isbah wa ja'ala al-layla sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Itu ayat Quran. Yang jadi Nabi SAW kalau ikut riwayat ni diambil daripada ayat Quran ni tadilah. Baik, kita tengok satu-satu. Allahumma Allahumma, apa maksud Allahumma tuan-tuan? Allahumma barik lana fima razaqtana. Apa maksud Allahumma? Ya Allah. Itu kan maksud dia. Dia adalah menjadi, dia sama lah Allahumma dengan Ya Allah. Cuma apabila minta tu banyak, orang dah tukar, Arab akan tukar uslub itu daripada Ya Allah jadi Allahumma. Allahumma Ya Allah. Yang bila banyak sangat kita minta Ya Allah jadi Allahumma. Baik, Allahumma maksudnya Ya Allah. Faliqal isbah. Faliq ni apa tuan-tuan? Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq maksud dia apa? Pecah. Pecah. Dia macam koyak kan? Itu maksud dia. Koyak, pecah kan? Ya Allah, faliqal isbah, yang memecahkan pagi. Memecahkan pagi. Apa maksud memecahkan pagi? Maksudnya apabila malam itu gelap, datang satu cahaya yang pecahkan kegelapan itu. Waktu subuh lah, waktu subuh, fajar tu. Itulah fajar tu maksudnya sama juga, pecah. Fajar itu maksudnya pecah. Jadi Tuhan yang memecahkan kegelapan ni tadi. Okey. Waja'ilal laili sakana, yang menjadikan malam itu sakana, tenang. Sakan maksudnya orang boleh tidur, orang boleh berehat. Kan itu maksudnya tenang, sakan. Cuba tuan-tuan teka apa pisau dalam bahasa Arab. Perkataan ini juga sikin. Sikin. Sakana, tenang. Pisau, sikin. Maknanya apabila you sembelih haiwan tu, tenang dia. Dia mula-mula, lepas tu dia tenang. Dia dah kena sembelih. Jadi perkataan yang sama tu. Sikin, pisau, bising. Okey, selesai. Tenang kau. Okey, itu perkataan yang sama tuan-tuan. Sikin. itu asyiqin kan, asyiqin nama orang kan. Syikin tu tak betul lah, dia sebab tu asyiqin kan, asyiqin, orang yang asyik. Okey, wasyamsi wal qamari husbana, dan matahari dan bulan husbana, dalam kiraan yang tetap, kiraan yang tepat. Tuan-tuan, jadi kita duduk ni, kita tahu malam dah malam, tapi kita tahu esok pukul 6 matahari akan, atau pukul 7 tu kita nampak matahari akan naik kan. Allah Ta'ala jadikan itu kiraannya tepat, pusingannya tepat. Husbana ni, husbana sebenarnya maksudnya kiraan. Kiraan yang tertentu, kiraan yang tepat lah kan, husbana kan. Maksudnya kalau dia kata dia terjemah apa? Tertentu, dimaklumi. Jadi kiraan tu maksudnya tepat, dimaklumi. Maksud kita tahu esok akan pukul 7 akan naik husbana. Itulah kiraannya. Hisaban, kiraan. Hisaban yasira, husbana. Okey. Dah puji Allah, yang ni kita panggil sebagai tawassul. Ayat 3 yang pertama, Allahumma faliqal isbah, ya Allah pemecah siang, isbah pagi, pemecah pagi, dan menjadi yang pencipta, yang menjadikan malam itu tenang, dan menjadikan matahari dan bulan tepat kiraannya. Okey, itu dipanggil sebagai tawassul. Tawassul maknanya kita puji Allah Ta'ala. Lepas tu kita puji Allah Ta'ala yang buat semua ni, hebat semua ni, barulah kita minta iqdi anni ad-dain, tunaikan untuk aku ini hutang kan, minta hutang. Jadi wa aghnini, dan kayakan aku. Aghnini maksudnya kayakan aku. Boleh juga, ada juga riwayat au a'izni, ataupun peliharalah aku minal faqr, minal, daripada kefakiran.
kefakiran. Ya Allah, kita kata engkau boleh buat semua ni, settlekanlah hutang aku ni ya Allah, kan kecil sangatlah hutang kita tu, kan, dengan nak banding dengan kejadian malam dan siang ni, malam dan siang, pergerakan bumi, pergerakan matahari, semua ni kecil sangatlah. Ya Allah, selesaikan hutang aku, iqdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr, dan kayakan aku ataupun bebaskan aku daripada kefakiran. Wa amti'ni bisam'i wa basari wa quwwati fi sabilik. Tuan-tuan, yang last ni penting ni. Wa amti'ni, bagi aku nikmati, bagi aku gunakan, bisam'i pendengaran aku, wa basari penglihatan aku, wa quwwati dan kekuatan aku, fi sabilik pada jalan engkau. Bagi aku guna benda ni, nikmat yang ya Allah jangan hilangkan nikmat ini. Dalam hadis yang lain tuan-tuan, Nabi SAW doa apa? Allahumma matti'ni bisam'i wa basari. Doa yang sama. Yang ni wa amti'ni, dalam hadis yang lain Nabi kata Allahumma matti'ni, bagi aku nikmati, bagi aku gunakan, bisam'i pendengaran aku dan penglihatan aku. Lepas tu Nabi kata waj'alhumal waritha minni, jadikan kedua itu waris aku. Jangan aku mewarisi dia, jangan, biar dia mewarisi aku. Dalam hadis yang lain lah, saya tak baca hadis ni tadi, maksud dia janganlah waktu aku hidup dia orang ni dah mati, jangan. Waj'alhuma alwaritha minni, jangan aku hidup telinga aku dah tak ada, mata aku dah tak ada, jangan. Ya Allah, biar dia orang mewarisi aku, biar aku mati dia orang ada lagi, kan, dia orang ada lagi. Faham tuan-tuan? Ya Allah, ini benda yang nikmat yang kita kadang-kadang tak perasan, kan. Telinga sikit-sikit hari dah tak dengar. Minta dengan Allah, Allahumma matti'ni bi basari, bisam'i wa basari. Ya Allah, bagi aku guna ni. Dalam hadisnya tadi, Allahumma wa amti'ni bisam'i wa basari wa quwwati fi sabilik. Bagi aku nikmati, bagi aku guna pendengaran aku, penglihatan aku, kekuatan aku pada jalan engkau. Jangan aku asyik tengok Netflix sahaja, kan. Budak-budak sekarang, kan, orang tua mungkin dia tak biasa, tapi kalau batch saya ni, masa kita akan dihabiskan dengan yang tu lah, Netflix lah, kan. Ada cerita Korea baru, cerita Korea, semua orang akan tengok, kan. Itu masalah dia, kan. Bagus juga jadi batch atas sikit ni, dia tak peduli sangat, kan. Tapi dia jadi lain pula, dia scroll lah Facebook, YouTube, kan. Dia tengok YouTube, sama juga. Jadi kalau kita scroll tu yang berfaedah, ya Allah bagi aku nikmati mata, telinga ini untuk kebaikan akhirat aku. Okay, itu antara doa. Cuma hadis ni saya sebutkan tadi, hadis ini dhaif disebabkan apa? Mursal. Apa dia? Mursal. Dia fa mursalun minhus sahabiyus saqat. Maksudnya hadis mursal itu ada sahabat yang tak ada nama dia. Riwayat-riwayat daripada tabi'in tokoh Nabi, kan. Macam mana boleh macam tu, kan. Jadi itu hadis dhaif. Baik tuan-tuan, kita masuk 544. Haddathani an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, menceritakan aku daripada Imam Malik, daripada Abi Zinad yang kita kenalkan tadi, Abi Zinad orang faqih Madinah, daripada A'raj. Hadisnya sama kot? Oh tak sama. Daripada A'raj ambil daripada Abu Hurairah. A'raj guru dia yang paling terkenal adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yaqul, jangan seseorang cakap, la yaqul, jangan seseorang cakap, ahadukum, seseorang kamu, la yaqul ahadukum, jangan seseorang kamu cakap, idza da'a, apabila dia berdoa, Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma ghfirli in syi'ta. Jangan seseorang kamu cakap apabila dia berdoa, ya Allah, Allahumma maksud dia, ya Allah, ighfir li, ampunkan aku,
in syi'ta, kalau kau mahu. Ya Allah, ampunkanlah aku kalau kau nak lah. Macam tu lah maksudnya kan. Kalau kau sudi kan, kau ampunkanlah aku kan. Nabi tak bagi kata ya Allah, kalau kau sudi ampunkanlah aku. Jangan kata engkau sudi, jangan. Macam kita orang Melayu, kita rasa sopan lah kan. Kalau tuan hamba sudi berikan hamba tidur semalam di sini kan, contoh. Kita rasa macam tu. Tapi kalau dengan Allah, itu cakap dengan manusia okey lah. Tapi dengan Allah, ya Allah, jangan ampunkan aku kalau kau sudi ke, kalau kau mahu ke, jangan. Nabi kata, ataupun Nabi kata, Allahummarhamni in syi'ta, ya Allah, sayangilah aku. Yang pertama sekali, ighfirli. Kita minta ampun ni tujuan dia apa, tuan-tuan? Ampunkan aku ya Allah. Apa tujuannya? Selamat daripada neraka, itu tujuannya. Ya Allah, selamatkan aku daripada neraka. Lepas tu kita sebut Allahummarhamni, ya Allah. Macam kita doa Allahummaghfir lahu warhamhu tu. Rahim tu sayang. Allahummarhamni, sayangi aku. Apa tujuan kita minta sayang? Supaya dapat syurga. Rahmat Allah yang paling besar adalah syurga untuk kita. Rahmat Allah untuk kita yang paling besar adalah syurga. Lambang kasih sayang Allah, Allah siap kita untuk kita syurga. Itu sayangnya dia dekat kita. Macam kita, anak kita dah balik belajar luar negeri ni, bapak dah siap dah satu company kan. Company hebat sangat, satu rumah untuk kau kan, untuk kahwin duduk sini. Tanda kita sayang, Allah Ta'ala siapkan untuk kita syurga kan? Ya Allah, sayangilah aku kan, untuk kita minta Allah syurga kan? Tapi jangan sebut ya Allah, sayangilah aku in syi'ta, kalau kau mahu, ataupun kalau kau sudi, kau sayanglah aku kan. Nabi kata liya'zimil mas'alah. Apa ni liya'zim ni apa? Kuatkan permintaan tu. Azam ni, liya'zim ni azamkan. Azamkan permintaan tu. Jangan macam kalau sudi bagilah kat saya. No. Ya Allah, ampun aku ya Allah, minta macam tu kan? Ya Allah, ampun aku, sayang aku ya Allah, sayang aku, macam tu. Janganlah kalau sudi sayang, jangan kan. Sebab apa Nabi kata fa innahu la mukrihalah. Nabi kata sesungguhnya dia, iaitu Allah, la mukrihalah, tidak ada yang boleh memaksa untuknya. Mukrih boleh faham memaksa ataupun benci. Kat sini memaksa lah. Kalau kita nak masuk sikit, dalam buku dia tulis apa? Mukrihalah ni, fa innahu la mukrihalah, dia tulis apa? Sesungguhnya dia tidak ada. Mukrih tak ada. Mukrih ni tidak ada yang boleh memaksa dia kan? Contoh macam kita lah kan, kita ada kawan minta pinjam kat kita kan. Dia kaya, kita tahu dia kaya. Kawan tu miskin, kita kaya kan. Kita kaya, dia minta kita nak bagi. Tapi kita takut kalau bagi je gini, lagi bini aku tanya mana duit kan. Ada orang yang kacau dia punya keputusan, ada bini yang kacau keputusan, ataupun ada anak kan, aduh anak nak masuk bengkel UPKK hujung bulan ni, jadi kita pun tak boleh nak bagi pinjam. Ada benda yang boleh menghalang kita ataupun kacau keputusan kita. Tuhan tidak ada siapa yang boleh kacau keputusan dia kan. Fa innahu la mustakrihulah, dalam riwayat lain, tak ada yang boleh menjadikan dia terpaksa nak bagi kau. Dia memang boleh, dia boleh bagi tuan-tuan kan. Dalam hadis yang lain ya, dalam hadis kursi, Nabi SAW beritahu, Allah Ta'ala sebut, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hamba aku semua sekali, manusia, jin, yang pemula sampai yang last. Adam tu kemudian tuan-tuan, sebelum Adam, jin dah lama hidup. Daripada awal jin dulu semua, jin dan manusia ni semua kumpul sekali, duduk di atas satu tanah lapang, fi sa'idin wahid, duduk atas satu tanah. Allah Ta'ala kata semua sekali duduk situ, semua minta kepada aku kan, apa sahaja yang dia nak, aku tak kurang dan aku bagi. Allah Ta'ala kata aku bagi semua tu apa yang kau nak kan. Kau nak apa? Saya nak tanah sebesar bumi, sebenar planet Marikh, planet Zuhal, semua sekali saya nak besar tanah. Semua minta dia bagi. Allah Ta'ala kata tidak kurang pun sedikit daripada kerajaan aku. Kayanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau bagi kita semua, kita manusia dan jin, tak kurang pun kerajaan dia. Kecuali Allah Ta'ala, kecuali seperti jarum yang dimasukkan di dalam laut
dan apa yang lekat pada jarum tu kan. Allah Ta'ala nak bagi adalah juga kan. Sebenarnya tak ada efek pun kan, tapi macam nak tunjukkan sikit sangat apa yang korang nak tu kan. Mintalah syurga dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Mintalah syurga, mintalah bebas. Allah pasti akan bagi. Jadi jangan kita sebut kalau engkau sudi, kalau engkau mahu kan. Kalau kau sudi Allah. Sekarang yang selalu keluar radio, aku tak layak untuk syurga. Oh, ilahilas tulil firdaus sil a'la kan. Okey, jadi isunya apa? Kasidah ni ataupun kasidah lah kita, bukan kasidah. Syair lah. Ini syair lah kan. Dia macam satu, ilahi lastu lil firdaus. Wahai Tuhan aku, lastu, aku ini tidak, lil firdaus, untuk syurga firdaus si a'la, yang tinggi. Kita tahu syurga yang paling atas adalah firdaus. Di atas firdaus ya, ada lagi satu yang kita sebut di dalam doa selepas azan tu. Apa nama dia? Selepas azan tu kita ada sebut firdaus atas sekali. Ada atas lagi daripada firdaus. Apa dia? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma waj'al wasilata wal wasilah atas daripada firdaus. Maksud itu untuk Nabi saja kan. Allah Ta'ala, Nabi kata doakan untuk aku. Wasilah itu tadi kan, wasilah, aku nak dapat wasilah tu. Allah Ta'ala hanya cipta untuk seorang saja hamba dia di situ, wasilah. Dan aku harap Nabi kata aku harap akulah orang dia. Sebab tu kita doa lepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Bagilah Muhammad al-wasilah. Bagilah Muhammad. Okey, cerita apa tadi? Firdaus. Okay. Jadi isu dia adalah syair ni tadi disandarkan kepada Imam Syafi'i kan. Disandarkan, orang kata Imam Syafi'i, tapi ia bukan datang daripada Imam Syafi'i ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ia datang daripada hati kita, ya Allah, aku ni tak layak untuk firdaus, tak apalah, tapi jangan jadikan dia sebagai zikir lah kan. Ia bukan zikir lah tuan-tuan. Kalau kita ni duduk saja, ya Allah, banyaknya dosa aku ni, tak layak aku nak masuk firdaus, tapi ya Allah, aku minta juga pada kau ya Allah kan. It's okay kan. Aku ini tak layak aku firdaus kau, tapi ya Allah, bagilah aku firdaus. Sebab Nabi kata, idza sa'altal jannah, apabila kau minta syurga, fas'alil firdaus, mintalah firdaus. Firdaus paling atas, syurga firdaus kan. At least kalau jatuh pun bawah sikit kan. Jangan minta yang bawah sekali kan. Kalau sekali jatuh terus dalam lubang lubang neraka. Jadi minta yang atas sekali. Tapi kalau kita rasa tak layak tu tak apa, tetapi janganlah ia jadi macam satu zikir ilahilas tulil firdaus untuk dibaca ramai-ramai, tidak tuan-tuan bukan. Jadi budak-budak sekolah selalu ni, budak sekolah akan amal, dia orang pun silibus dah tak ada apa, nak tunggu di antara biasanya budak-budak junior yang duduk asrama, dia kena masuk, tunggu solat maghrib 6.30 dah masuk surau dah kan. Jadi nak tunggu azan pukul 7 suku tu, dia kena zikir lah sikit. Jadi silibus tak ada, jadi kita nyanyi lah apa-apa kan, ilahillah. Jadi tu masalah dia tu kan. Jadi lebih baiklah dia membaca Al-Quran ataupun adakan majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Okey, jadi itu adalah pengajaran yang kita ambil daripada hadis ini, iaitu janganlah kita rasa Tuhan berat nak kasih kat kita ni, susah kot kan. Tuhan bukan macam kita, ada bini yang duk pandang, jangan bagi kan. dia tidak ada siapa yang menghalang dia nak bagi kan? Dia adalah maha kaya tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Soalan tuan-tuan? Tak ada. Nas'alullah ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa afi mubtadana waj'al akhiratana khairan min dunyana.